Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay guys, so hari ni 17 hari bulan Mac tahun 2025. Video kita yang pertama ialah tentang gold. Baik. Ini adalah chart weekly gold. Last week gold dah cecah all time high 3005. 3005.04 lah. Kita ada cycle level dekat 3000. Saya dah marking kan sebelum ni. So bila dia touch saja lebih sikit $5, lepas tu dia turun. So basically last week kalau kita tengok candle daily dia, ni dia. Ni bentuk candle daily dia. Dia jadi macam satu doji lah. Macam satu doji macam ni. Dia close di bawah. Dia close di bawah 3000. So kalau dia close ni dekat 2984. Okay. So hari ni nampak gold masih lagi bersemangat lah untuk naik lebih tinggi. Okay. Now, kalau anda ingat lagi video-video saya sebelum ni, saya ada mention tentang kotak warna kuning dekat atas ni. Yang mana kotak ni sebenarnya dia adalah, kalau anda ingat lagi, ini daripada channel yang saya draw ni. Ni lama dah saya draw channel ni. Saya kata tentang 3000 and possible lebih dekat ini 303. Kalau betul-betul kena upper part of this channel dekat 305 macam tu. Disebabkan price dekat sini mungkin boleh cecah 306, 3060. Maksudnya ada prospek untuk gold ini naik lebih tinggi. Ada, memang ada prospek. Kalau tengok kat daily, tengok dekat weekly kan, memang ada prospek. Okey. Tetapi yang saya lebih prefer kalau saya nak buy gold. Buat masa ni saya tak ada position lagi dekat gold. Once the break itu kat sini saya ada position, lepas tu saya dah close. So sekarang ni kalau katakan saya nak buy lagi gold, saya tak nak buy sekarang sebab dia dah dekat dengan kita punya cycle level. Saya nak tunggu price pullback. Sebab apa? Dekat sini nampak tak ada imbalance yang besar. Kalau saya buka imbalance zone ni, anda boleh perhatikan dekat area sini. Ni. A very huge imbalance. Yang ini, yang warna hijau, kotak hijau ni, hari tu saya kata ini resistance. Tengok dia break ke tidak. Nampak? Dia break resistance ni dan dia break ni. Kita punya, apa nama kita panggil? Rectangle ataupun kita punya bullish flag ni. Ini adalah kita punya rectangle lah. So dekat rectangle ni dia break, lepas tu terus naik. So bila naik macam ni guys, dekat atas ni ada imbalance yang besar. So saya tak nak buy gold sekarang. Kalau tuan-tuan nak buy dipersilakan. Saya prefer tunggu gold pullback. Pullback sampai mana? Nombor satu dekat atas ni, kalau anda perhatikan sini ada previous high kita. Lepas tu price dia reject, dia break, kemudian dia buat satu fake out. Betul? So bila dia buat satu fake out, dia jadi bearish engulfing, dia turun, bawah ni dia ada lows banyak, betul? So bila ada low banyak, dia ada liquidity. So this shadow basically dia sweep all this liquidity dekat bawah, kemudian baru dia naik, retest, kemudian bounce dekat support area, baru dia break. Okay, so kalau saya nak buy, saya nak tunggu price ini pullback, at least dia kena pertahankan area ni 2942, 2940 dekat area sini. Maksudnya saya nak tengok price turun pullback sampai sini. Kalau price tu boleh stay above this area, then saya akan cari peluang untuk buy. Okay, buy to the upside lah. Katakanlah tiba-tiba 1-2 hari ni boom, dia close long black candle below 2942 ni, maksudnya ada prospek lagi untuk gold turun ke bawah. So pada saya area 2942, 2940 ni ialah yang mana saya nak tengok buyer pertahankan, dan saya nak buy dekat area sini. Busuk-busuk pun dekat area yang high sinilah 2956. Okay, 2956. Okay, so candle yang sebatang ni, yang besar ni kan, kalau saya draw satu Fibonacci dekat dia, kita try saya buang ni, saya try ambil Fibonacci daripada low, saya pergi ke high dia. Sekejap, saya pakai weekly senang. Weekly nampak lagi cantik. Okay, start Okay, saya pakai weekly Okay, sekali lagi saya buat Fibonacci.
Saya ambil low kat sini sikit je ni. Sampai high dekat sini. Okay. So tuan-tuan nampak tak? 38.2% is basically this high, 50% is basically this high. See? 2942, 2956. So ini adalah weekly candle punya Fibonacci retracement level. 38.2 ialah 2956, 50% ialah 2942. See? So this is how significant these levels are. So that's why kalau tuan-tuan rasa nak buy dipersilakan, tetapi saya secara peribadi akan tunggu price pullback untuk fill the imbalance. Okay, yang kita nampak dekat daily tu kan. Fill the imbalance yang kita nampak dekat daily yang besar gila ni. Yang ini saya tak boleh nak abaikan lah sebab saya nampak depan mata dia besar. Jadi saya harap dia bukan saya harap lah, hopefully lah. Hopefully dia turun lah, dia pull back kan. Lepas tu saya akan cek peluang untuk buy within this area 50% Fibo, 38.2 Fibo. So ini yang saya akan tunggulah. Saya akan tunggu. Okay. By the way guys, kalau tuan-tuan tanya kenapa gold naik banyak, obviously nombor satu sebabkan Trump punya tarif tu. Yang kedua perang tuan-tuan. Saya ingat US ni Trump lah especially dia makin gila lah. So this is not healthy lah dalam kehidupan masyarakat dunia yang lebih bertamadun ni. Trump ni nampak tidak bertamadun langsung. So saya tak tahu sampai bila dia boleh perangai macam ni, because these uncertainties dalam ekonomi dan juga dalam geopolitik yang mencetuskan perang everything ni, dia bukan saja membuatkan gold naik, malah banyak lagi yang akan impact kepada ekonomi dan juga politik secara keseluruhan. So this is totally not good lah. Okay guys, so itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.